pengalaman kunci bilik tercicir daripada kad dia. Ni mencari lah ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Masih cerita di Songkhla. Sambil berjalan kami mencari tempat tidur, kami terjumpalah tempat ni. Opah dengan Atuk ni bukan ada jenis booking-booking kalau nak tidur kat mana-mana pun, sebab kami tak tahu ke mana arah hala kami. Jadi kat mana kami lalu, situlah kami akan cuba cari bilik untuk tidur. Ni kami dah dapat bilik. Harga dia 950 baht. Kalau duit di Malaysia dalam RM125. Biliknya simple aja, tapi Opah sukalah susun atur dia kemas. Walaupun dia punya perabot simple saja. Bilik air luas. Macam biasalah, bilik air semua adalah sabun, shampoo apa semua. Rasa macam nak tidur rehat 2 hari lah. Ni dia bagi. Ni air. Semua ada. Oh, ini pun ada. Ada lagi lengkap. Macam. Itu di mana dalam ni? Dari dalam bilik boleh nampak view laut. View laut. Cantik tu, hijau. Kita tengok apa ada dalam ni. Wow. Kok. Oh, 2 botol. Air mineral ada 2. Kalau nak lalok boleh lah tu. Ini lalok ni. Biar. Tu biar. Kalau Cina 10. Oh, yes. Sini pun dia orang ada jual nasi campur macam ni ha. Di sini dia orang tak pandai cakap Melayu. Dia orang boleh cakap Melayu sikit sangat. Lepas tu dia orang akan campurkan dengan bahasa Thai. Kalau dia orang campurkan dengan bahasa Inggeris, okey lah, kita boleh faham. Ini gunakan bahasa Thai. Aduh. Dinasihatkan siapa-siapa ke sini, gunakanlah translate tu. Oi, besar-besar lah sini ikutan ni. Gemuk. Gemuk. Tak semalam pun satu. Gemuk besar. Oh, ye. Sejuk ke ye? Dekat laut. Ini kami buka aje pintu, kucing ni terus meluru masuk. Gemuk. Alah, kesedapan ni. Oh, kesedapan ni. Kesedapan. Oh, kau dulu tepi laut ya. Laut, angin, laut sentiasa. Wah, banyak lasan. Thailand. Kucing ni pusing kaki Opah. Kiri kanan. Apalah nak dicakapnya. Sini kalau kita nak main air laut, dia turun ada tangga. Senanglah sikit. Opah pun heran tengok orang sini. Sebab ombak ni kuat, dia pun boleh mandi. Tengok ombak dia bergulung. Ini pandang dari atas ni, bawah lagi nampak besar. Tapi dekat sini best dia bukan apa. Angin memang kuat. Kalau duduk kat tepi ni memang santai sangat-sangat. Memang best. Ya. Tempat tidur.
Patagonia. Patagonia. Beli ni atau beli sate ni. RM1. Nanti dah masak nanti kita tengok. Itu dia masak sana. Macam sate. Tu dia dah buat. Ini jangan risau, ini semua kita punya Muslim. Ini Muslim. Muslim. Itu dia. Ada yang ambil. Beli makanan dia tu kena tunggu order dalam 10-15 minit. Okey. Chính nồi là có cho phải. Mai. Jadi kau ni dan Itu dia punya guru lah tu, itu cikgu dia. Ni lah dianya. Daging, ayam, sosis, cendawan dengan macam sotong. Bye-bye Bocor Atuk and Arif Ika. Itu dia, nampak. Dia orang bakar ketam. Ayam goreng Thailand. Dia very good, very good. Dia dekat sini ada juga orang yang pandai cakap Kelantan. Cakap Kelantan tu okey lah. Kita memang boleh faham pun cakap Kelantan. Baik santai lah. Okay. Best sebab dia memang best. Santai sini, angin laut yang kuat. Memang best. Hotel ni buat pagar separuh je. Separuh lagi tak berpagar tu yang boleh lepas ke belah sana tu. Tapi macam kelakar jugalah kalau orang nak masuk bebas ke sini. Ni ada tapak caravan pula. Dekat sini pun ada tempat boleh santai-santai juga. Oi, tapi belah sini lagi ramai orang Oi, ramai mandi Ya Allah. Ombaknya dah lah kuat pula tu. Tapak caravan kalau dari depan macam ni lah keadaan dia Tapi dia punya keadaan nampak macam cantik lah. Kemas, teratur, berkenan apa. Tak boleh masuk tu. Kalau boleh masuk, mahu Atuk masuk menengoknya. Bila pagi tengok suasana laut macam ni, ya Allah, lapang je kepala koma. Oi. Ndaknya nampak pula suasana matahari terbit ni. Tapi opah lambat baru buka lansir. Nampak macam ni je. Ini sebelah lagi dari tempat opah menginap tu. Macam ni pula keadaan dia. Tandas awam dia, ya Allah. Dari tahu dah nampak macam tak berkenan lah opah. Faham-faham je lah. Kawasan ni pun ada tempat makan. Dia buat tempat makan, gerai-gerai. Tepi laut jugalah. Kerabu. Tapi koma kalau dah tengok tandas macam tu, koma lalu pun nak makan. Kuih tiaw celup Thai. Masakan panas. Okay. Something aromatic. Labu. 100 baht. 300 baht. Ini dari ujung sini sampai ke ujung sana dan nak sampai ke tempat opah menginap tu semua gerai-gerai macam ni menjual barang.
Tapi opah tak turun pun tengok sebab opah tak nak. Nanti kalau opah turun, opah membeli. Opah banyak lagi nak jalan ke tempat lain. Nanti beli-beli simpan dalam kereta berbau kereta. Lain kalau opah dah nak balik, itu beli tak apalah. Ini opah banyak lagi tempat nak jalan. Nampak orang ada jual macam belacan pun ada, ikan masin pun ada, jeruk-jeruk, lepas tu macam keropok-keropok tu semua. Jajan-jajan lah. Tapi memang panjang betul tempat dia. Masuk ke situ? Ya. Tak payahlah. Kita rumah kita ada nak berapa masa jalan je lah. Tahu berapa dia jual. Dia tak beli. Sebab kita dah tak makan. Oh, ada tempat ikan lah. Wah, ya. Ikan segar. Ya. Tempat ni pula betul-betul sebelah penginapan kami pun tempat makan juga. Dekat sini banyak tempat makan. Cantik tak gambar waktu pagi? Black kan? Cari di situ. Okey, dapat. 10 baht mandi 10 ni. Alah 10 baht mandi. 10 baht mandi berarti RM1 3 lubang lah. Dah sampai tempat penginapan kami. Di sinilah kami menginap. Kami sebenarnya nak cari tempat tidur dari Calatat Beach lagi. Jalan punya jalan. Kami terjumpalah tempat ni. Tapi tulis Siam. Apa nama tempat ni pun kami tak tahu. Kami tengok dia punya jalan pesisir pantai cantik sangat. Sedangkan kawasan ni bukan kawasan perumahan orang. Bukannya kawasan tumpuan orang. Tapi dia buat pesisir pantai pejalan kaki ni sangat cantik. Kami jalan teruslah. Sebab nak cari hotel kan. Tak terasa penat, tak terasa letih. Sebab apa? Kami dapat pemandangan yang cantik macam ni. Kalau opah tengok dalam map kawasan ni ada satu hotel. Itulah kami nak tengok hotel kat situ. Okey, jom kita pergi tengok dulu kawasan ni macam mana. Awal-awal dah nampak satu masjid dah. Dah tahulah kawasan ni memang orang Islam lah. Jom kita tengok pantai dia macam mana. Sini tempat orang Islam ini. Ada kat sini pun okey ke? Kita pusing ke sini ya. Sini. Kita dulu kan di sini dari Hanyang kan. Betul. Suratani kan. Betul nak pergi Suratani kita tengok dekat sini gerai-gerai pun ramai orang menjual. Tapi tak tahulah Muslim ke tidak. Sebabnya kadang-kadang walaupun tempat Muslim ada yang bukan Muslim menjual. Hari Ahad. Sini kan. Oh, sini boleh mandi. Jom kita ke sana. Sini tengah benam. Kau benam kau.
Kat sini nampak kawasan pantai dia okey jugalah. Ini kawasan ni betul-betul macam tengok macam Terengganu. Ada benteng pemecah ombak. Macam dah terasa macam Terengganu pula dah. Hotel yang unik di tepi pantai. Bulatan yang unik. Mana ada pantai bulatan sini kan? Ya, betul. Ini ada budak-budak mandi. Okey je pantai ni, air pun okey. Budak mandi. Itu dia. Menarik juga. Sini perkampungan nelayan. Nelayan yang bot kecil-kecil ni. Bukan bot besar. Kami kat sini sekejap je, sekadar nak menengok pantai je. Yang paling utama kami nak mencari bilik hotel, itu yang ianya. Kami tanya kat hotel ni, tapi bila kami masuk dalam tengok dia punya bilik, macam ada bau sikit, jadi tak jadi duduk kat sini. Itu yang kami jalan terus ke hotel ni. Kami redah aja, jauh pun tak apa, jadi puas hati. Daripada cium bau busuk tu. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.